Jabatan Pengangkutan Jalan Raya sudah membuka kertas siasatan berhubung video tular yang menunjukkan seorang pemandu bas ekspres didakwa mengendalikan kenderaan itu dengan seorang wanita duduk di atas ribanya. Dalam klip video itu dipercayai dirakam oleh penumpang bas. Wanita terbabit dilihat mengendalikan steering sambil duduk di atas riba pemandu ketika bas berkenaan sedang bergerak. Dalam video berasingan yang tular juga dipercayai dirakam melalui kamera pemuka oleh kenderaan yang mengekori menunjukkan bas itu sedang bergerak dalam trafik. Berdasarkan catatan di Facebook, bas ekspres itu dipercayai dalam perjalanan dari Terminal Bersepadu Selatan ke Kulai, Johor ketika kejadian dirakam. Sementara itu, Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Marhasan, berkata tindakan segera sudah diambil oleh pihaknya selepas video terbabit tular. Siasatan dijalankan serta-merta susulan video yang tular itu. Pemandu yang dimaksudkan dan syarikat bas yang terbabit sudah dikenal pasti. Pemandunya sudah dipanggil untuk direkodkan keterangan pagi ini, katanya. Beliau berkata, sebaik siasatan selesai kes itu akan dirujuk kepada Ketua Pengarah JPJ untuk arahan lanjut.